Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Alhamdulillah Bintul Mahasri. Tajuk artikel saya adalah isu pencemaran air di Sungai Kim berdasarkan saranan Al-Quran. Okey, latar belakang tentang artikel saya. Penulis dia ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Muhammad Syafiq Safuddin, Anwar Wajdi Rohaizat, Amirah Haikal Ramzi, Muhammad Fikri Masruddin dan Muhammad Faris Fahmi Dazam. Tahun penerbitan artikel adalah 2019 dan kesemua penulis merupakan pelajar daripada Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZAM. Okey, tujuan dan skop utama artikel. Yang pertama, untuk tujuan utama menganalisis isu pencemaran air di Sungai Kim Johor, mengaitkan isu pencemaran dengan saranan Al-Quran. Untuk skop artikel ada 3. Yang pertama, punca pencemaran, kesan kepada manusia dan alam, dan yang terakhir, tanggungjawab manusia menurut Islam. Okey, ini secara ringkas penerangan tentang apa yang berlaku tentang pencemaran air di Sungai Kim. Kemudian, okey, ini kesan utama dia. Kesan utama pencemaran, yang pertama, kesihatan manusia terjejas. Yang kedua, ekosistem sungai terjejas. Dan yang terakhir, gangguan kehidupan seharian. Okey, ini yang berkaitan dengan pandangan Al-Quran, sebab dia kan mengkaji berkaitan dengan saranan Al-Quran. So, dalam pandangan Al-Quran ni, yang pertama, untuk surah Al-Anbiya ayat 30, dia memberitahu bahawa Allah memberitahu bahawa air itu untuk kehidupan. Pentingnya air itu untuk kehidupan. Kemudian untuk ayat surah Hud ayat 61, dalam ayat ni menceritakan tentang manusia ni melakukan kerosakan di muka bumi. So disebabkan itu berlakunya pencemaran air. Dan yang ketiga, sama juga daripada surah Rum ayat 41, menceritakan tentang kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut. So disebabkan itulah berlakunya pencemaran alam sekitar. Okey, kesimpulannya, secara ringkasnya, pencemaran sungai Kim ni berpunca daripada kecuaian manusia. Daripada banyak-banyak yang dikaji, kecuaian manusia adalah yang paling utama. Dan pencemaran ini meninggalkan kesan negatif. Macam yang tadi ada, kalau tengok yang dekat sini, dia ada beritahu yang sekolah ditutup sebab pelajarnya ada mengalami loya, muntah dan sebagainya. Kemudian penekanan dalam Islam tentang penjagaan air, iaitu dalam Al-Quran tadi, macam yang diberitahu, air ni penting, so kita kena bertanggungjawab lah sebagai manusia. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai panduan untuk menjaga alam sekitar. Itu saja. Terima kasih. Saya pada kumpulan 8. So kumpulan 1. Okey, kesihatan manusia terjejas ni, apa penyakit dia? Antaranya simptom dia muntah, loya, macam kat sini sesak nafas, sebabkan air tu tak bersih lah untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Itu saja. Terima kasih.